Hello, hari ni kita nak belajar kenapa kita kena kurangkan gula. Sebab apa korang? Hari ni I just nak campaign pada kita semua. Kalau kita nak kurangkan gula, bosanlah hidup kita. Kita pun nak makan makanan yang manis juga. Jangan risau, kita ada stevia. Sebab itulah korang, kalau orang-orang yang nak kurangkan gula dalam kehidupan dia, boleh start hidup korang takkan sunyi, takkan muram pun. Korang boleh je start hidup dengan stevia. Apa beza stevia dengan gula? Gula ni dia bahan pemanis lah kan. Dia sebenarnya adalah daripada karbohidrat, badan kita pecahkan dia menjadi gula lah. Gula ni sebenarnya sumber tenaga, dia penting. Dia sumber tenaga. Isu dia adalah kalau terlampau berlebihan. Kalau berlebihan, yang lebih-lebih tu, yang tak digunakan tu, dia akan dikonvertkan menjadi le. Okey, kau sambung kat sini, aku tak boleh sebut. Tak, dia akan convert menjadi le. Okey, bila le tu banyak sangat dalam badan kau, kau akan jadi ge. Sebab itulah orang selalu sarankan kalau kita nak minum ni, cut sugar. Tapi bila kita nak cut sugar keseluruhan dalam kehidupan kita, apa kita tak nak minum air sedap, tak nak minum air manis, bosan lah. Jadi kita start tunjukkan dengan stevia. I sarankan korang pakai stevia Formula Lab ni sebab apa tau? Sebab dia, kenapa kita kena start dengan sugar, start dengan stevia? Stevia ni dia adalah pemanis yang asal daripada daun stevia tu. Okay? Dia juga, gula ni bila kita makan kan, dia akan menyebabkan kita craving. Dia menyebabkan kita rasa craving nak lagi. Betul. Berbanding dengan stevia, dia tak menyebabkan kita rasa macam craving tu. Okay. And then dia tak convert menjadi le. Okay. Kalau yang berlebihan tu dia tak convert jadi le. Jadi eloklah sangat kepada siapa-siapa yang nak apa orang kata, nak cut sugar, gantikan dengan stevia. Okay, stevia ni I suka sebab dia tak ada aftertaste sangat. Bismillahirrahmanirrahim. I letak teh ni. I cuba letak satu dulu. Okay. Pergi ke tak pergi? Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dah okey dah. Cawan tak nak kalah Istana Negara. Ngam-ngam soy. So kalau korang yang bercadang untuk cut sugar, untuk kurangkan gula dalam kehidupan, nak jaga kesihatan nak kata, korang boleh substitutekan gula korang dengan stevia. Puas hati, only one drop make your life better katanya. See, tak ada kalori tak ada kalori. Okey, so dapatkan stevia ini. I rasa memang kau puas hati. Bye.